sejahtera, bertemu kembali. Apa khabar? Woi, jauh datang dari Dukan. Ya, biasalah duduk Dukan memang macam ni lah. Seorang ke? Rumah berniaga. Oh, berniaga. Naik motor sebab nak balik malam kerja. Habis dia naik kereta lah? Dia pandai dia lah. Okey. Lama tak jumpa. Ya betul. Yusri Yusof betul? Bukan, Yusri Manap. Confused. Kau buat apa ni? Kau buat cerita apa ni? Tak, ni media. Oh, media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kita ada sempena Tahun Merawat Malaysia. Kita Embassy Malaysia di Qatar buat bazar untuk semua rakyat Malaysia lah. Jadi dijemput hadir ke Embassy Malaysia pada hari ini untuk kita tengok banyak kuih-kuih muih, macam-macam masakan tradisional Malaysia yang ada dekat Embassy ni. Jemput datang dan jemput menjamu selera. Jangan segan, jangan malu, selera datang. Macam-macam ada laksa Johor, ada nasi berani, kuih tiaw goreng, mi goreng, sambal ikan bilis petai, mihun goreng. Oh, semua ada, kuih muih. Beli apa? Inspect Azmi. Nasi kandar, nasi kerabu. Nasi kandar, nasi kerabu. Okey. Okey, baik. Okey. Angelina dah favorit. Angelina dah favorit. Anything else you nak? Rojak ada. Nasi lemak satu. Laksa sama udang. You nak? Okey, I ambil lagi satu nasi lemak sama udang. Oh, hari ni crowded. Ramai orang. Tengok suasana. 10. Okey. Satu 10 Yes, correct. Thank you. Okey, kuih. Ada. Assalamualaikum. Nak beli apa ni kat sini? Beli apa yang ada. Macam-macam nak beli. Semua nak beli. Kalau tak nak boleh makan tidak. Okey, Mat. Okey. Sana ni rojak. Rojak apa nama dia? Rojak betis. Rojak betis. Johor. Okey, Johor. Johor mari. Okey, terima kasih. Sama. Okey, dapat rojak. Ni nasi ni nasi. Okey, terima kasih. Beli apa ni? Beli apa hari ni? Beli cucuk. Tiket dia. Mana cukup? Belum lagi, sabar. Okey. Terima kasih. Okey. Mi goreng tak ambil? Tak, ni cukup. Betul ke cukup? Esok. Cukup. Wan beli lagi. Okey.
hari ni 14 November kita berada di pekarangan Embassy Malaysia di Qatar. Okey, sempena pasar malam yang dianjurkan oleh Embassy Malaysia di Qatar. Okey, sekeliling ini anda lihat suasana orang tengah membeli belah. Kita ada banyak gerai di sini menjual pelbagai juadah Malaysia untuk orang-orang Malaysia di Doha. So, siapa yang berkelapangan sila datang. Okay, selamat datang kepada semua warga Malaysia di Qatar ke Bazar Malaysia di Embassy Qatar. Okay. Alhamdulillah hari ini kita tengok ramai pengunjung-pengunjung terutama daripada rakyat Malaysia di Qatar yang hadir untuk membeli makanan-makanan yang terdiri daripada makanan tradisional Malaysia yang dijual di sini. Okay. Dan kalau kita tengok sini, peniaga-peniaga pun kebanyakan adalah peniaga-peniaga yang memang orang Malaysia yang berada di Qatar. Jemput datang semua kalau yang masih jika masih ada di pada masa akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Bazar Malaysia. Anjuran perwakilan Kedutaan Malaysia di Doha. Suasana hari ini sungguh meriah. Ramai peniaga-peniaga dari Malaysia yang tinggal di Qatar ni. Jadi jemput datang semua. Terima kasih. Hello, my name is Emiliano. I'm super excited to be here. I'm just overwhelmed by all the food, all the smells. I'm just going crazy. It's really nice feel. I hope all embassies could do something like that to share, even for people from other countries. So I think food is a great way to connect people. Assalamualaikum, saya Muhammad Anwar, vendor salah satu ni Makcik Magic. So kita ni peluang untuk orang Malaysian yang ada talent untuk bagi buat business, some small business in Qatar. So welcome to Bazar Malaysia. Hi, I'm from Bal's Kitchen. This is my first time. I tengah jual dekat Embassy Malaysia, Bazar Malaysia. I ada jual pulut kacang hitam, mango sticky rice, rendang, all type of sambal, tom yum, nasi lemak, ayam berempah, and I've got I have my brochure as well for catering, and semua masakan Malaysia. From rice dishes, noodles, sambals, vegetarian, and dessert. You punya kedai kat mana? Kedai dekat rumah. Oh, kat rumah. Okay. Yes, I'm doing from home at the moment. Okay, Bal's Kitchen. Bal's Kitchen. Okay. Yes. Thank you for your support. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Hari ini 14 November 2025 telah diadakan satu Bazar Malaysia yang telah dianjurkan oleh Persatuan Wanita Kementerian Luar Negeri di bawah kedutaan dan dengan kerjasama dengan gabungan peniaga-peniaga rakyat Malaysia yang berada di Qatar. Sekarang kita ada lebih kurang 24 gerai yang berada di pekarangan Kedutaan Besar Malaysia di Doha. Seperti mana yang kita semua boleh nampak di belakang saya ini, begitu ramai pengunjung ya, yang terdiri daripada kebanyakannya adalah warga negara Malaysia dan termasuk juga warga asing yang berada di Qatar yang sama-sama ingin menikmati juadah yang unik yang telah disediakan oleh rakyat Malaysia di Qatar. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya kepada Persatuan Wanita dan juga semua peniaga-peniaga yang telah turut serta dalam program ini dan juga kepada semua rakyat Malaysia yang telah datang untuk menyokong program ini. Program ini sewajarnya memberikan kita satu penyatuan dan juga menunjukkan betapa istimewanya rakyat Malaysia ini dengan kepelbagaiannya, budayanya, makanannya, dengan makanan istimewa yang datang daripada Sabah, utara,
daripada Kedah, Perlis, daripada Sarawak, dari seluruh negeri di Malaysia. Jadi saya ingin menjemput semua untuk datang dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan menganjurkan program yang sama untuk semua rakyat Malaysia yang berada di Doha. Jadi itu saja, sekian terima kasih. Terima kasih juga pada pihak tim media Malaysia di Qatar yang telah sudi untuk memberi liputan terhadap acara ini. Sekian, terima kasih. Salam.